Hari ni Malaysia famous satu dunia sebab kena sanction dengan FIFA. Bila saya dengar je berita ni terus tak ada mood. Nak buat tu tak ada mood, nak buat ni tak ada mood, nak main game PS5 bola pun tak ada mood. Bahkan tetapi tak apalah. Jom kita cerita apa yang berlaku kat sini. Baru-baru ni FIFA mendakwa bahawa FMM menggunakan dokumen palsu untuk naturalisasi 7 pemain import dan hasilnya Malaysia kena denda hampir 1.8 juta dan bukan setakat duit je. 7 pemain tu pun kena gantung 12 bulan dan denda sorang-sorang. Dikatakan semua ni berlaku lepas Malaysia menang 4-0 lawan Vietnam dalam kelayakan Piala Asia 2027 yang mana game tu sekarang pun berpotensi kena batal kalau rayuan tak berjaya. Aduh, memang sangat pahit untuk kita telan. Sebab sebelum ni kita memang sangat-sangat gembira tengok kemenangan dan juga momentum Malaysia yang semakin meningkat. Kes FAM ni disabit di bawah artikel 22 of the FIFA Disciplinary Code ataupun FDC. Dan artikel ni cover bab forgery and falsification of documents. Maksudnya pemalsuan atau pengubahan dokumen rasmi untuk tujuan bola sepak. Bahkan tetapi FAM cakap diorang ikut prosedur dengan telus. Tapi FIFA kata diorang tetap jumpa falsification of documents dan selepas keputusan tu keluar, FAM pun tak tunggu lama, terus buat pengumuman yang diorang akan buat rayuan yang mana diorang ada 10 hari sahaja untuk appeal dan kes ni bakal dibawa ke tribunal khas FIFA. Ada 2 kemungkinan sahaja lepas ni. Yang pertama, kalau kalah rayuan, memang reputasi FAM boleh jatuh lagi sebab dunia bola sepak akan anggap Malaysia guna taktik yang tak betul. Bahkan tetapi sebaliknya, kalau kita menang rayuan, kita boleh membersihkan nama Malaysia dan kembali meningkatkan momentum kita di peringkat bola sepak antarabangsa. Apa pun guys, kita doalah yang baik-baik untuk FAM dan kita harap agar rayuan ni menyebelahi kita. Memang jelas ada gerakan-gerakan yang tak nak tengok benda ni berjaya. The main target ni saya. Apa sudah jadi tuan-tuan? Tragedi hitam bola sepak negara kita tuan-tuan. Sejak daripada semalam viral tuan-tuan. Kalau kita tengok, FIFA telah menggantung dan mendenda Persatuan Bola Sepak Malaysia dan 7 orang pemain warisan atas alasan apa tuan-tuan? Memalsukan dokumen tuan-tuan. Maksudnya 7 orang pemain warisan kita ni guna dokumen palsu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok video tadi tuan-tuan, video ni dah lama, bukan hari ni tuan-tuan. Video ni TMJ dah cakap lama dah tuan-tuan. Usaha untuk menggagalkan reform bola sepak negara kita, nak angkat bola sepak negara kita ni, ada pihak yang cuba menggagalkan, cuba nak musnahkan tuan-tuan. Dia cakap lama dah tuan-tuan. Sebab tu saya pelik sikit tuan-tuan. Bila jadi isu macam ni, dia bukan isu kelab ataupun isu bola sepak semata-mata tuan-tuan. Ni adalah isu maruah negara tuan-tuan. Maruah negara. Tuan-tuan, kita nak abang. Sebab tu saya declare, saya ni menyokong penuh TMJ. Kita fight, kita lawan balik tuan-tuan. Kena lawan tuan-tuan. TMJ sebut benda ni dah lama tuan-tuan. Hari ni terjadi, ada pihak yang nak sabotas reform bola sepak negara kita tuan-tuan. TMJ nak angkat balik bola sepak negara kita kan. Kalau tuan-tuan fikir macam ni lah tuan-tuan, kalau betul lah pemain-pemain warisan yang 7 orang ni tuan-tuan, yang mana kita dah syok dah dengan mereka perform, main dengan baik tuan-tuan, penuh semangat wakili negara kita kan. Kalau mereka palsukan dokumen, macam mana pada peringkat awal FIFA benarkan mereka bermain? Tuan-tuan fikir tengok. Kalau benda tu palsu, FIFA takkan lepas. Ni masa apa dah lepas, baru FIFA yang lepas tu pula tuan-tuan. FIFA yang bagi kelulusan. FIFA yang bagi kelulusan. Bukan suka-suka panggil main-main dah. FIFA yang bagi kelulusan dan hari ni FIFA pula yang mendenda tuan-tuan. Jadi hampa fikir ambil. Kami semua rakyat Malaysia, penyokong bola sepak negara kita, di belakang TMJ, di belakang FAM, lawan balik tuan-tuan. Ni maruah negara kita. Faham ambil no? Faham ambil.
TMJ kongsi dakwaan wujud sabotaj kebangkitan Harimau Melaya. Memang betul guys, memang ada sabotaj. Ingat tak masa Malaysia menang lawan Vietnam 4-0 tu? Siapa yang sakit hati dengan Malaysia? Takkan Vietnam kot. Vietnam terima je atas kekalahan. Siapa lagi guys? Jiran kita lah. Siapa nama tu? Justin Timberlake. Si tua tu, dia yang mengeluarkan kenyataan mengatakan Malaysia akan disanksi oleh FIFA. Betul tak? Lepas tu yang pasal dekat New York. Ini pun satu hal juga. Memang diorang pergi ada mesyuarat PBB. Tapi kenapa tiba-tiba pula ada FIFA mesyuarat apa? FIFA dengan PBB. Betul tak? Kantoi. Kenapa ramai yang gelak Kenapa ramai yang troll? Kalau yang gelak tu datang dari negara seberang macam Konoha, aku tak kisah. Ini rakyat kita sendiri yang gelak atas kejatuhan kita sekarang. Apa masalah korang ni? Kita ni disabotaj bak kata TMJ. Tak boleh ke support? Why ramai-ramai troll? Perhati je ni.